wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam memacu perkasa pendidikan, salam Kuala Lumpur Cemerlang, #indahnya bila ilmu mengalir. Saya Nak Mitra Haza atau dikenali sebagai Ahmad akan mengendalikan podcast TVPSS SK Bukit Wan. Selamat datang ke segmen istimewa Biwal Istimewa. Podcast kita pada kali ini akan membicarakan tentang perkembangan kurikulum di sekolah. Hari ini kami amat berbesar hati kerana bersama seorang tokoh yang banyak memainkan peranan dalam pembangunan sekolah, iaitu Cikgu Nik Isyamuddin binti Hassan, penolong kanan kurikulum SK Bukit Wan. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama kami hari ini. Sama-sama. Cikgu, sebagai individu yang bertanggungjawab menguruskan bidang kurikulum dan sukan di sekolah, bolehkah Cikgu kongsikan kepada kami apakah pencapaian kurikulum yang telah berjaya diraih oleh SK Bukit Wan sepanjang tahun ini? Baik, terima kasih kepada adik dan semua majlis, adik Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Nik Isyamuddin binti Hassan, dan saya mula posting di SK Bukit Wan ni pada tahun 2023. Yang mana tahun ni merupakan tahun keempat lah saya berada di SK Bukit Wan. Untuk makluman juga, SK Bukit Wan sebelum saya masuk ke sini hanya terlibat bahagian kurikulum hanya di kelab satuan saja, bola sepak, tak aktif, sukan bersama, unit bowling pun bersama. Jadi saya nampak bila masuk ke SK Bukit Wan ni, saya nampak murid-murid dekat sini berbakat dan cikgu-cikgu pun ada yang berbakat dan boleh membantu untuk menaikkan SK Bukit Wan. Jadi di situ saya mengambil langkah dengan menaikkan pasukan badan beruniform dahulu. Jadi pada tahun 2023 saya telah menghantar seorang pelajar untuk pertandingan video pendek, iaitu membina gadget. Yang mana pada tahun 2023 sekolah kita telah mendapat johan peringkat antarabangsa dalam pertandingan video pendek anjuran Ikram Muslim. Yang tu satu pencapaian yang terharulah, yang mana sebab penyampaian telah disampaikan oleh Tuan Pengarah sendiri di GPN, dan masa tu yang menerima murid dan guru besar, iaitu guru besar Cikgu Rusnizam. Selain itu juga untuk tahun 2024 kita telah mengambil inisiatif untuk menggerakkan lagi unit-unit uniform dan sukan permainan yang lain. Dan masa tahun 2024 kita telah menghantar pasukan bola sepak ke kelab Lingga Kid, yang mana kita dibantu oleh jurulatih Lingga Kid, iaitu ibu bapa murid sendiri yang telah melatih dan dibantu oleh guru kita untuk melatih pasukan bola sepak. Dan hasilnya pada tahun 2025 kita telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan bola sepak MSD, dan kita juga mendapat johan peringkat antarabangsa anjuran UNIZA, dan salah satu murid kita telah mewakili negeri Terengganu untuk kejohanan bola sepak tersebut. Manakala untuk sukan-sukan yang lain, kita telah mendapat johan lontar peluru di peringkat daerah. Kita juga mendapat johan lompat tinggi perempuan, yang semua perempuan, lontar peluru perempuan, lompat tinggi perempuan, telah mendapat johan dekat daerah. Dan mana untuk tahun 2025 kita telah mendapat tempat ketiga dalam acara olahraga. Dan tahun 2025 juga banyak acara-acara yang telah dimenangi oleh murid-murid SK Bukit Wan. Alhamdulillah, tanya kepada semua murid dan guru. Sebagai soalan terakhir, apakah harapan cikgu terhadap perkembangan kurikulum di SK Bukit Wan pada masa akan datang?
Untuk harapan cikgu, saya berharaplah semua guru-guru, ibu bapa dan murid-murid dapat memain peranan dalam membantu untuk menaikkan kurikulum SK Bukit Wan. Yang mana kita harap pada tahun 2026 ni ada pencapaian yang lebih tinggi lagi. Tahun lepas hanya mendapat tempat keempat dalam pertandingan taekwondo peringkat antarabangsa. Kita mendapat ketua pelatuh terbaik pertandingan kawat kaki negeri. Kita mendapat johan kawat kaki daerah lelaki dan perempuan TKS, dan tempat ketiga kawat kaki puteri Islam. Jadi harap untuk tahun 2026 ni kita akan mendapat lebih tinggi lagi pencapaian. Yang mana tahun ni kita telah berbincang dengan semua guru-guru dan murid untuk menghantar mereka dalam pertandingan video pendek yang peringkat antarabangsa yang juga dianjur oleh pasukan Ikram Muslih. Terima kasih banyak Cikgu Ni atas perkongsian yang sangat bermakna dan penuh inspirasi. Semoga kejayaan yang dicapai menjadi pembangkit semangat kepada semua murid untuk terus aktif dalam bidang sukan dan kurikulum. Teruskan bersama kami di Bimas TV kerana sekolah kita, cerita kita. #indahnya berilmu mengalir. Assalamualaikum dan jumpa lagi.